Ramai yang datang ke Spa Da Vinci ni mengalami semua masalah peranakan jantung. Bila Kak Awin suruh buat exercise Kegel, mereka semua tak tahu macam mana semenaman untuk kemutan tu. Yang datang semua tak tahu macam mana nak kemut. Itu menandakan kita punya tu dah longgar. Otot kita dah lemah kan, dia tak boleh nak grip. Hari ni Kak Awin nak ajarkan macam mana exercise Kegel tu. Mula-mula kaki kena angkat sedikit. Kak Awin pegang bahagian peranakan dia lah. Sebelum Kak Awin buat senaman Kegel ni, Kak Awin ada buat sesi untuk naikkan peranakan dulu. Dia kena buat dulu, peranakan tu kena naikkan dulu. Okey, mula-mula tarik nafas, slow-slow. Tarik nafas, lepas tu tahan kencing. Tahan kencing tu maksudnya ibarat kita menahan kencing. Tapi banyak yang tak tahu kan. Bilang sampai 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, baru lepas nafas. Kegel ni, dia bagus untuk menguatkan otot rahim supaya kita punya tu tak ada, otot kita tak longgar, tak lemah kan. Sebab bila kita tak biasakan untuk Kegel ni, kita punya bahagian peranakan itu boleh lemah, boleh longgar dan mudah terkucil. Sebab itu kita kena buat selalu untuk bagi kita punya tu mudah dia jadi grip lah, jadi kuat.